kasih anak dan ibu majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berikutnya, Tuan Pengetua, Tuan Pengetua Cemerlang kita, Barisan Guru Penolong Kanan, Barisan Ketua Bidang, guru-guru dan semua anak murid serta AKP yang dikasihi sekalian. Okay. Saya lebih kepada audiens saya kepada pelajar ya. Okey, jadi saya akan bahasakan diri sebagai cikgu. Okey, pertamanya sebenarnya cikgu dah siapkan teks ucapan ya. Tapi bila datang kat sini tadi, dia tak jadi lain. Mula-mula nak bagi ucapan wah. Tapi bila dah tengok sambutan dekat sini dia dah jadi lain, tak sama dah. Apa yang tulis tadi dah tak sama dengan apa yang nak disampaikan. Okay, pertamanya terima kasih atas majlis yang diadakan untuk cikgu. Sambutan yang diberikan sebenarnya cikgu tak jangka macam ni. Okey, terima kasih semua ya. Terutamanya pengerusi kelas guru yang diketuai oleh Cikgu Amir dan grup dia dan tim dia. Okey, bermula dengan makan tadi pun dengan kek yang cantik. Terima kasih semua. Okey, sambutan cikgu-cikgu dan murid-murid semua bila cikgu lalu tadi macam heroin pula bila lalu tepuk tangan semua. Terima kasih sangat-sangat. Okey, dan juga untuk pengerusi majlis, anak dan pengerusi majlis, pantun-pantun yang disediakan amat dia nak orang bahasa kan, memang sangat intensif sangat. Nanti nak salutkan ya, demikian. Okey, begitu juga dengan montaj yang disediakan. Okey, mula-mula rasa wah itu je lah, tapi akhirnya meleleh juga air mata. Walaupun sikit, tapi dia punya wordingnya, dengan susunan, dengan lagunya memang sangat menyentuh hati. Okey, nanti nak juga ya kopi montaj tu. Terima kasih. Pada kesempatan ini, izinkan saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh warga sekolah atas kerjasama, sokongan dan komitmen yang telah diberikan kepada saya sepanjang saya menjalankan amanah sebagai guru penolong kanan di Kelun di Taman Indah. Walaupun tak lama ya, saya dah 1494. Okey, masa tu dah habis metadata. Okey, metadata cikgu tak ada pengalaman dengan awak semua. Tapi kita mulakan dengan sukan-sukan permainan peringkat daerah. Okey, satu-satu datang, cikgu nak masuk ini, cikgu nak masuk tu, cikgu nak berlatih. Yang cikgu ingat yang mula-mula jumpa cikgu ni utayang. Cikgu, saya nak masuk yang ini cikgu macam mana ni? Jadi memang sampai ke sudah, cikgu ingat utayang. Sampaikan bila pindah ke sekolah baru, nama utayang tu masih disebut-sebut lagi oleh cikgu di Syed Idrus. Utayang ni encik, jadi terperanjat juga cikgu utayang. Jadi saya sesuaikan kekebalan dalam pokok dan tahun ini tahun untuk SPM, jadi seimbangkan pokok dengan kurikulum dengan akademik. Sepanjang tempoh perkhidmatan saya yang agak meningkat di sini, berbagai kenangan manis dan pengalaman berharga telah kita lalui bersama. Kejayaan dalam bidang kurikulum bukanlah hasil usaha seorang individu, tetapi merupakan hasil kerja berpasukan yang mantap, pengorbanan masa dan tenaga, serta semangat kebersamaan yang tinggi dalam kalangan guru-guru dan murid. Jadi saya nak bagi satu contoh ya. Semasa saya menguruskan ada pertandingan bola sepak. Bola sepak memerlukan pertandingan, memerlukan latihan di luar waktu persekolahan, petang, pukul 5. Dan cikgu-cikgunya, Ustaz Fairul, lepas tu 2 cikgu perempuan. Cikgu Fatias dengan, tak ingat ke mana lagi. Tapi setiap kali ada latihan, ada cikgu yang menunggu sampai habis.
Terima kasih sangat-sangat atas kerjasama yang diberikan. Okey, ada masa yang cikgu tak boleh datang, ada beritahu dengan saya, dia kata cikgu maaf, dia tak boleh datang sebab ada hal. Tapi saya tunggu je lah sampai habis. Tapi semangat yang diberikan, semangat yang ditunjukkan oleh semua kaki tangan di sekolah ni, termasuk pelajar-pelajar, sangat di luar jangkaan. Walaupun kita ni sekolah yang kecil, bilangan kita kecil, bilangan guru-guru kita kecil, kemudahan kita tak sama dengan sekolah yang besar, tetapi kita mampu bersaing, jalan seiring dengan sekolah-sekolah besar. TBS, TSI itu sekolah besar ya, tapi kita mampu bersaing dan kadang-kadang kita mampu mengalahkan. Terutamanya cikgu tengok dekat TV PSS. Nak buat perbandingan rasa macam tak bagus pula, tapi TV PSS di sini memang sangat hebat, cikgu akui. Saya amat menghargai segala tunjuk ajar, sokongan dan kepercayaan yang diberikan oleh pihak pentadbir serta kerjasama padu daripada rakan-rakan guru. Dekat sini, terima kasih kepada Tuan Haji yang banyak memberi tunjuk ajar pada saya, kepada barisan ketua guru penolong kanan, Syazra dengan Ketua Yuri yang banyak membantu. Apa-apa memang saya rindu kepada Syazra dengan Ketua Yuri lah sebab pengalaman baru di sini. Nak jumpa cikgu-cikgu lain sebab jauh kena naik tangga. Jadi orang yang terdekat yang selalu memberi panduan pada saya. Sebab saya sangat baru dalam bidang pokok di sini. Tetapi kerjasama yang diberikan membuatkan saya boleh perform. Nak kata perform tu tidak sangatlah sebab tak nampak sangat hasil sebab 8 bulan. Tapi saya sangat berbangga sebab semasa saya memegang jawatan di sini, banyak kemenangan yang kita perolehi. Walaupun bukan direct dari saya, direct daripada cikgu-cikgu sebenarnya, tapi saya tumpang bangga ya. Tidak lupa juga kepada murid-murid yang sentiasa bersemangat dan berusaha mengharumkan nama sekolah dalam pelbagai aktiviti kurikulum. Itu bahagian kurikulum dan untuk akademik. Kelas yang cikgu ajar hanya 2 ya. Tahun lepas 3A dengan 4 PSB. Okay. Yang cikgu memang tak lupa 4 PSB. Satu grup pelajar Cina yang diketuai oleh PUN. Cikgu memang tak lupa awak di mana-mana pun. Kalau jumpa cikgu, tegur-tegur lah. Dan juga pelajar tingkatan 3A yang cikgu ajar matematik. Kadang-kadang cikgu marah, kadang-kadang kita boleh bergurau macam kawan. Okey, kita sesuaikan dengan keadaan. Bila cikgu bagi latihan, cikgu akan ujungnya cikgu tanya, sahaja ke tak sahaja? Kalau sahaja bermakna latihan itu sahaja. Kalau tak sahaja, cikgu akan tambah lagi latihan. Okey, cikgu minta maaf atas segala kekurangan cikgu di dalam kelas masa belajar. Kadang-kadang lambat masuk kelas, terutama dalam musim pekan. Jika sepanjang saya menjalankan tugas ini terdapat kesilapan, kelemahan atau kata-kata yang kurang berkenan, saya dengan rendah diri memohon ampun dan maaf. Akhir kata, saya mendoakan agar sekolah ini, SMK Taman Indah, terus melangkah kejayaan cemerlang bukan sahaja dalam bidang akademik, malah dalam kurikulum dan praktik. Semoga ukhuwah dan kenangan yang terjalin ini akan terus kekal walaupun kita membawa haluan masing-masing. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih mengucapkan kepada Puan Yudhika